Okay, rindu Cameron Highland. Dulu selalu minum sini dengan si dia. Sedih kan? Mengingat kembali dia kata. Dia kata dia teringat balik zaman-zaman dengan dia bersama kasih lama dia. Dia nak kawakan sini. Boleh saya tahu awak sekarang masih single ataupun tak? Ini dekat kafe. Yang apa tanya tadi yang biasa main dah dengan ex-girlfriend dia apa semua tu. Yang sedih semua mengingat kembali. Inilah kafe dia. Kita punya ladang Cameron Verity, ladang teh. Setahun sekali turun sini tak? Kalau korang nak turun bawah tu, korang boleh melalui T-shop 1 dan 2 sahaja. Kafe tu orang ramai tau, full ramai, sangat hari full. ni. Untuk pengetahuan korang, sekarang kita berada dekat T-shop 2 tau, dekat kafe 2. Ini adalah kafe 2 ni adalah kafe antara kafe yang terbesar lah. Ya. Yang paling besar antara T-shop 1, 2 dan 3. Menu dia berbagai. Boleh katakan banyak. Jadi apa tak ada masalah untuk hampa kalau daripada bawah tak makan pun main atas ada. Classic Store cuma RM16 sahaja. Tapi itu strawberry kita adalah strawberry yang homemade. Homemade sendiri. Kita homemade strawberry. Wow. Even Scone kita pun homemade juga. Okay.